المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلوم مشايخه في الدارين. Dan bagi kalam itu satu ta'alluq jua. Dan bagi kalam, bagi sifat perkata itu satu ta'alluq jua, satu ta'alluq saja. Mana satu ta'alluq? Iaitu ta'alluq tanjiziyun qadimun. Ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim ni kita terjemuh apa dia? Kalau ikut jalanan kitab ni, maknanya berkata-kata. Allah Ta'ala tu berkata-kata pada azali. Kalau ikut jalanan dia, jangan semabur, jangan keliru. Jalanan pada lain, jalanan hak ni lain sikit. Dia kata Allah ni ta'alluq tanjizi qadim. Allah Ta'ala tu berkata-kata pada azali. Tu tanjizi makna segera, luluh berkata-kata. Qadimun azali. Tapi kalau ikut jalanan pada tanjizi qadim, bagi kalam maknanya mencadang apa nak kata, mensediakan apa yang dia nak kata. Ada ta'alluq tanjizi qadim bagi kalam, ataupun kita namakan kalam nafsani. Kalam dengan mana cadang apa yang dia nak kata. Itu kalau ikut tarik pada nya. Tapi sebanyak apa banyak daripada puak kita tak ingat dah. Hak mengaji kitab Misbah dulu, hak duk mengaji kitab Faridah pun, hak persediaan bagi mukallaf tak ingat dah. Acim dah malam ni. Kecuali demo duk tindih pula kitab lain di hari-hari lain. Kalau duk tupu ke hari Jumaat, hari Ahad saja duk atas kitab lepas-lepas tak ingat dah. Walaupun mengaji dah Misbah Munir, Faridatul Faraid, persediaan bagi sekalian mukallaf, 3-4 buah tu mengaji belakang dah. Tapi duk ada setiap minggu sekali, seminggu sekali, masa orang ni pula tindih hak nu tak ingat dah. Nak acim dah malam ni. Duk pelawak lah, kita tahu dah. Walaupun mengaji dah, gitu kan dah. Faham tak? Ngaji dah, kitab tu ngaji dah. Faham ke tak? Faham dah. Ingat ke tak? Dah. Kalau ngaji dah. Kalau tidak tu guru tak mengaji, kitab tulah. Faham tak? Baba Ismail sepanjang Mukhtasar Jiddah tu 7 kali ngaji kitab tulah, 7 kali. Mukhtasar. Faham tak? Tugu Saleh kitab Bakurah 6 kali, 7 kali juga ngaji dengan pada kitab tulah je, tak ada nak kata tulah tak mengaji dah. Tapi kita ni orang awam ni je rasa cemuh. Hak tulah. Jadi lagu tu. Padahal dulu hak mengaji dulu tak ingat pun, ataupun tak faham sepenuhnya pun. Macam kitab ni. Habis kitab ni adakah faham belaka? Tak ke? Ada ke malah hak kurang faham? Jadi tindih sekali lagi tak? Tambah dah mengaji dah. Dia jadi lagu tu. Jadi ta'alluq tanjizi qadim, pada kalau menurut kitab ni Tuhan berkata-kata pada azali. Sebab tu dia kata inilah ta'alluq tanjizi qadim.
Tuhan berkata-kata pada azali tu, pada barang yang lain daripada amar dan nahi. Pada barang, pada perkara yang lain daripada amar. Apa amar? Suruh. Amar makna suruh, dan nahi makna tegah. Tuhan berkata-kata, dia berkata-kata dah. Bila azali, dia kata apa benda? Perkara yang selain daripada suruh dan tegah. Bapanya dah kan nak suruh siapa pada masa tu? Kalau nak tegah siapa pada azali? Siapa ada? Tak ada siapa ada pun. Sebab tu dia kata pada lain daripada suruh dan tegah. Ada apa dia lain pada suruh tegah? Cerita siapa? Tu kata kena tak sudah juga dengan tarik pada tu. Sebab tu pada dia pitah jalannya. Tanjizi Qadir ni mencadang apa yang dia nak kata, bukan kata lagi. Cadang hak dia nak kata. Kata dak lagi. Sifat apa kata? Sifat kata dia dah. Tapi kalau ikut jalanan ni, kalam artinya berkata-kata. Situ tu mula-mula tu dia letak dah. Allah Ta'ala bersifat kalam. Apa bersifat kalam? Bersifat dengan berkata-kata. Berkata-kata Allah itu bila lagi? Azali. Dia tak situ selalu dah. Kalau ikut pada Allah bersifat dengan kalam. Apa dia kalam? Perkata. Bila ada sifat perkata? Azali. Bila ada sifat perkata, dia boleh berkata-kata. Gitu susunan di lagu tu. Ini berkata-kata pada azali. Tuhan bercakap pada azali. Beroyak, berkhabar pada azali. Khabar tu pada azali. Jadi jalanan dia lari sikit. Dia turun tak lain. Jadi kalau tengok sini kat, dia kata pada barang lain daripada amar dan nahi. Mana dalam bentuk cerita lah. Kalau kita tekan tanya, dah nak cerita siapa? Tuhan berkata-kata pada azali. Ya. Mana mukhatab dia? Orang yang nak tuju cakapan tu, siapa dia? Macam kita malam ni ada nak tuju gulawang ni, nak cakap ke orang ni, nak tuju. Tuhan nak tuju ke siapa pada azali? Ada tak ada? Tak ada. Dah tak ada. Cakap juga. Kemudian kita tekan pula, kalau baiklah Allah tu berkata-kata pada azali. Bila Allah berkata-kata pada azali, keluar apa dia? Perkataan. Perkataan tu, apa dia perkataan? Perkataan tu melengkapi huruf dan suara. Dah suara tu apa benda? Aradun qaimun bil hawa. Satu arak yang menumpang pada udara. Dah azali ada udara tak ada? Lepas tu nak lekat mana perkataan? Ke tak tubik lagi? Tuhan cakap tapi tak tubik huruf suara gitu. Dah kaulun tu mai pada mana? Al-qaulu. Perkataan tu mai pada mana? Mai pada kaulun. Perkataan tu, berkata-kata tu. Al-qailu, yang berkata. Tengok. Sebab tu jadi bila tekan lagu tu jeng. Jeng lah. Sebab tu pada yang dia tarik kau ni, apa dia? Perkata, berkata-kata, perkataan. Tuhan ada sifat perkata pada azali. Maka pada azali juga Tuhan cadang apa yang dia nak kata. Itu panggil ta'alluq tanjizi qadim. Mana? Pas nak dabik mana sini? Faham dah nak dabik di kitab kita ni. Mana kalau kita nak pergi ngajar orang lain, takdirnya orang tanya atas kitab ni nak jawab mana? Hak situ kalau mengaji pondok kat, dia belajar kitab ni kat nak ajar orang ni nak surah ke mana ni? Nak syarah macam mana ni? Dapat sini. Situ tempat mengaji pondok. Kalau kita mengaji atas surah kuliah maghrib ni, nak ambil faham untuk kita boleh lah. Nak tunjuk ke orang? Tak, tidak. Gitu. Jadi sini ni kita fahamnya
Ta'alluq tanjizi qadim, cadang apa yang Allah nak kata. Pakai gitu senang. Baik. Adapun pada keduanya, pada mana? Pada keduanya, yakni pada amar dan nahi. Rujuk situ nya tu. Pada keduanya, pada amar dan nahi, maka iaitu dua ta'alluq. Dua pula ta'alluq. Pada amar dan nahi tu ada dua pula ta'alluq. Mana dua ta'alluq? Pertama daripada dua, ta'alluq suluhi qadim. Suluhiyun qadimun. Ta'alluq suluhi qadim. Tilik pada suruh dan tegah. Pada suruh tegah tu ada dua ta'alluq pula dia tu. Ta'alluq suluhi qadim. Mana suluhi qadim? Iaitu patut, apa patut? Boleh bagi Allah Ta'ala pada azal bertitah. Apa bertitah? Berkata-kata dengan suruh dan tegah. Bila suruh tegah tu? Dahulu, yakni sebelum daripada wujud, sebelum daripada ada orang yang hendak disuruh dan yang hendak ditegah. Tu suluhi qadim. Tilik pada suruh tegah ni, tilik macam mana? Kalau dulu daripada ada, bila? Pada waktu azali. Ada tak yang disuruh? Pada azali ada tak orang yang disuruh? Tak ada. Orang yang ditegah pun tak ada. Masa tu tak ada apa satu. Tilik pada suruh dan tegah Allah ni, boleh tak Tuhan suruh masa tu? Boleh tak boleh? Tuhan nak berkata-kata masa tu? Boleh tak boleh? Boleh. Tu suluhi qadim. Boleh, patut, padan bagi Allah nak berkata-kata dengan suruh dan tegah, walaupun belum ada makhluk. Boleh. Atas jalan fardu takdir lah tu. Tu panggil suluh. Kenapa? Kerana sifat kalam Allah sudah sempurna. Situ je. Padahal Tuhan tak kata pun masa tu, tapi sudah sempurna. Nak ceritanya, sudah sempurna sifat perkata, sudah sempurna kalam Allah. Maka kita takdir, kalau Tuhan nak kata masa tu, boleh dah. Walaupun tak kata lagi. Tu panggil suluhi qadim. Yang pertama. Keduanya, yang ini kedua daripada dua, ta'alluq tanjizi yang hadis. Tanjizi yang hadis. Apa tanjizi yang hadis? Iaitu ibarat satu cakapan. Ibarat satu cakapan daripada ta'alluq kalam, ta'alluq sifat perkata, dengan keduanya, dengan amar dan nahi, suruh dan tegah. Kemudian yakni selepas daripada wujud, yakni selepas daripada ada, kedua. Apa kedua? Yang disuruh dan yang ditegur. Itu ta'alluq tanjizi hadis. Tuhan berkata-kata dengan suruh dan tegah kepada makhluk setelah makhluk ni ada. Sama ada nak suruh ataupun nak tegah. Itu tanjizi hadis dia. Ini hadis susung oleh oleh Tuan Husin Kedah. Itu ta'alluq tanjizi hadis. Kalau kira jalanan pada tiga juga, suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Beza sikit je. Allah ada sifat perkata. Bila ada sifat perkata, Allah boleh berkata-kata. Baik. Ta'alluq bagi kalam ialah berkata-kata. Maka yang pertama yang pertama tanjizi qadim. Mana Tuhan berkata-kata pada azali, dengan makna Allah mencadang apa yang dia nak kata. Pada azali sudah siap cadangan Tuhan nak kata apa. Dia nak kata
kepada siapa, bila, banyak mana, nak tegah, nak larang, nak cerita, nak khabar ke benda, siap dah cadangan pada azali. Itu maksud tanjizi qadim bagi kalam. Kemudian yang kedua suluhi qadim. Apa dia suluhi qadim? Patuk dan padan, yang ni boleh bagi sifat kalam Allah nak berkata-kata pada azali. Kerana apa? Kerana sifat kalam Allah sudah sempurna walaupun belum berkata-kata. Tapi kita hukum boleh sangat nak kata. Kerana takut mari satu pemikiran Allah tak kata lagi pada azali. Takutnya kata apa? Masa tu dia bisu. Sekarang ada makhluk baru berani, baru boleh bercakap, baru boleh berkata-kata. Takut jadi gitu. Jadi ulama letak suluhi qadim, patuk padan dah pada azali kalau dia nak kata, sebab kalamnya sudah sempurna. Yang ketiga baru tanjizi haddi. Tuhan segera berkata-kata pada makhluk apabila masuk waktu imkan. Yang ni setelah makhluk ni ada, barulah ada mukhatab dia panggil. Ya. Ya. Nak sebut apa kong? Dah. Masa buat awal makhluk ialah Nur Muhammad. Baik, masa buat Nur Muhammad tu adakah Tuhan kata juga kun? Itu soalan dia. Adakah Tuhan kata juga kun? Memanglah Tuhan buat dengan kudrat. Tapi adakah masa buat tu dia kata juga kun? Jawabnya tak kata. Tak kata kun. Tak payah kata. Buat tak payah kata. Buat tak payah kata. Maknanya ijad, daripada tak ada kepada ada. Terpanggil mujidin, yang mengada. Ijad daripada daripada ma'dum kepada wujud dia panggil. Mengada tu ijad dia panggil. Jadi masa Tuhan mengada Nur Muhammad dia tak kata. Adapun ayat kata kun fayakun tu, tu bukan nak dengan ayat tu Tuhan mengada. Ayat tu nak buat bandingan bahawasanya apa yang Tuhan tentu pada azali boleh dia buat seperti mana dia kata. Mudahnya, maknanya tidak ada halangan di Tuhan. Seperti mana dia kata jadi, maka jadi. Yang situ muafakat. Apa dia kehendak pada azali atas satu benda, macamlah dia kata jadi, maka benda tu pun terjadi. Maka bukan buat dengan kun. Ada je lah orang duk faham tu, kata kun buat dengan kun. Jadi kalau kata Nur Muhammad sebut kun, dah buat langit kun juga. Jadi berapa kun? Hak berlaku dalam alam ni banyak mana? Banyak tak? Duk berubah sehari-hari ni banyak tak? Kalau kata berubah sehari-hari nak sebut macam mana? Kun. Kipas berapa kali? Berapa kipas ni? Setiap kipas ni takluk tu lekan lain-lain. Kalau kata lain-lain maknanya kong seretak nak sebut mana? Kong seretak itu. Kalau nak kata lah, dia tengok atas kedai 10 buah kipas, 10 biji kipas, putaran tu digerak oleh Allah Ta'ala. Jadi mesti suku-suku ke seretak tu? Ni mesti asyik-asyik ke seretak mesti ni? Ni sekarang ni seretak ni ke pusing dia sekejap berhenti, pusing dia pula pusing gitu. Tak, sekaligus pusing. Jadi Tuhan kata seretak ni kong gitu. Kalau kata kong nak sebut mana? Saya sebut kun 2 kali tapi masa tu lah saya sebut. Sebut 2 kun dalam masa tu lah, saat tu lah. Kalau nak kira kalau buat dengan kun. Tapi ayat tu bukan menunjuk Tuhan buat dengan kun. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun tu mana ai panggil isti'arah tamthiliyah.
Satu perbandingan kerana buat misal bahasanya buat hak dia kehendak tu macam dia kata. Soalan ya. Kun. Ada. Bukan dengan kun. Adalah jalanan Imam Maturidi, Qadhi Baqillani, dia kata buat dengan kun ni bukan dengan kata. Kun ni satu sifat pula. Sifat benda kun ni. Siapa ingat dalam kitab Faridatul Faraid, sifatut takwin, kawana yukawinu takwinan, sifat takwin. Takwin mana sifat pengada. Bila Tuhan kehendak, iza arada syai'an an yaqula lahu kun, apabila Allah Taala menentukan, menghendaki akan sesuatu, an yaqula lahu, maka katalah ia kun. Kun tu sebahagian ulama dia kata bukan kata juga. Kun tu dengan sifat takwin, sifat pengada. Itu dalam kitab Faridatul Faraid ada sebut tu, sifat takwin. Tak ingat juga dah. Kalau kata tak mengaji tak ingat. Sifat takwin, sifat idrak tak ingat. Kalau derak tu ingat. Orang main gusti tu. Mana idrak tak ingat dah. Tak ingat. Tu hak mengaji. Tak mengaji tak tahu, tak jumpa terus buku. Ini hak mengaji dah tu tak ingat dah. Baik, itu tiga dia panggil ta'alluq. Ya. Macam kita kata tak, kalau kata Tuhan berkata-kata pada azali, bermakna tubik perkataan. Bila tubik perkataan, kemudian perkataan tu tak boleh tubik kerana perlu ada udara. Begitu. Lepas tu seolah-olah Tuhan berhajat kepada udara pula. Jawabnya bukan berhajat, dia panggil sunnatullah. Apa sunnatullah? Sudah ketetapan Allah begitu. Kerana arak mesti tumpang jiring. Jadi jiring tu apa dia? Angin atau udara. Dan arak apa dia? Suara. Tu panggil sunnatullah. Sudah sunnatullah dah. Faham tak? Jadi perkataan tu dia panggil makhluk bagi Allah. Allah menjadikan pula satu suara yang boleh didengari oleh makhluk. Kerana Tuhan buat makhluk ni, sifat pendengar di makhluk, dia boleh idrak, boleh dapat akan benda yang berhuruf suara. Kalau tak huruf suara, sifat pendengar kita tak boleh tahu, tak boleh dengar, tak boleh dapat benda. Walaupun benda tu mempunyai suara. Ni macam dinding dia ada getarang ni, dia panggil dia bahasa putih wave, vibration ni dia ada ni. Tapi suara dak, telinga kita tak takap benda ni. Tak takap. Sebenarnya ada suara, kita tak dengar. Kerana sifat pendengar kita hanya tertakluk kepada benda yang berhuruf suara. Padahal dia ada ni, vibrate. Setiap benda ni ada vibration. Dia panggil gelombang bunyi tu semua ada. Cuma kita tak mengaji lah. Biasa kampung ini tak mengaji lah gelombang tu. Kena mengaji ke ilmu sains lah. Memang ada kajian dekat Melayu ni, dia menyimpan gelombang bunyi. Hanya setengah-setengah je boleh baca lah. Sebab tu orang boleh baca. Tengok orang asli, orang sekilometer dia boleh tahu dah ada orang mari. Dia dengar kat mana? Dia tak dengar tanah, tanah tak. Telinga dia boleh dengar. Macam telinga kita. Masuk ulak dalam telinga tak dengar lagi. Dah, dia tak boleh dengar. Saya pernah berjalan dengan orang asli, kita telinga atas tanah. Tak ada orang mari. Jalan. Tak ada gajah pun dia boleh tahu.
dia letak di telinga tu. Sekilo tahu dia boleh dengar boleh. Hak betul-betul hak karut-karut gak orang asli ni. Jauh tak? Tak jauh, sebatang rokok tak habis dia tu. Oh dekat kalau sebatang rokok dah habis. Dia petok atas telinga. Jalan nyok-nyok. Memang dah cucuk, memang dah habis. Mampu. Kat 10 kilo, 20 kilo tak oi, kata sebatang rokok. Apanya dekat nak sapi pun cucuk rokok. Betul sungguh baru nak cucuk. Depan tu selok rok tu sapan. Sebatang rokok tak habis. Celaka sungguh. Kita percaya ke dia? Ini pengalaman. Ada dulu jalan lautan kok saya pun main lautan kok ni ada main kok darat ni. Baik. Inilah yang tersebut barang yang berkata dengan dia dengan ini barang Asy'ariyah, yakni oleh Asy'ariyah. Siapa Asy'ariyah? Ulama yang mengikut jalanan Imam Abul Hasan Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu Asy'ariyah. Bukan Imam Asy'ari, ulama yang mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu panggil Asy'ariyah. Macam kita ni, kita mazhab Syafi'i, ya ke? Kita mazhab Syafi'i, ya ke tak? Tak mengaku lah. Kita mazhab Syafi'i ke mazhab Syafi'iyah? Kita mazhab Syafi'iyah sebenarnya. Apa dia? Kita mengikut jalanan ulama-ulama yang mengikut jalanan Imam Syafi'i. Kita ikut bila Imam Syafi'i? Tak tahu kalau kita hak mana Imam Syafi'i kata, kita tak tahu. Kita ambil ni ulama hak sokong Imam Syafi'i pula. Seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajjab. Kita ikut hak tu. Kadangnya hak Imam Syafi'i tak kata, tapi ulama Syafi'i kata. Ada juga. Kerana hukum di zaman Imam Syafi'i tak ada hukum tu. Mana ada hukum dulu? Mana ada hukum dulu? Misalnya IVF. Apa dia IVF? IVF zaman Imam Syafi'i ada tak? Zaman bila ada IVF? Tahun ni, setahun dua ni lah, katalah 5 tahun terakhir ni ada IVF. Baik. Kemudian orang tanya, IVF ni kena mandi wajib tak? Sudah. Dah IVF tu benda. Luar ke dalam? Memasukkan benih dalam rahim. Lepas tu IVF tu kena mandi wajib tak? Orang yang buat IVF tu. Kena. Nanti tengok pula syarat kena mandi wajib apa dia? Berlaku apa dia? Bertemu khitan tu. Bertemu dua khitan, tenggelam syapah lah begitu begini. Dia Imam Syafi'i dah jawab tu. Dia siapa jawab? Ulama yang mengikut metodologi yang disusun oleh Imam Syafi'i, usul fiqh yang diletak oleh Imam Syafi'i, baru terbit hukum. Kita panggil Syafi'iyah. Ada pandangan-pandangan ulama Syafi'i, bukan kita ambil belaka, ada gah tak ambil. Ada. Hak mazhab Syafi'i ni pun tak cakap nak. Hak dalam mazhab Syafi'iyah ni pun kita tak cakap nak pilih dah pandangan. Lopak gedegung nu. Jauh mbeng Imam Hanafi ku Allah. Lopak Imam Malik. Lakoh gitu semua lakoh. Padahal pandangan dalam mazhab Syafi'i ni banyak, sangat banyak. Ada. Khilaf-khilaf tu banyak. Sebelum diputus oleh Imam Nawawi satu-satu pandangan tu, sehingga ada 21 pandangan atas satu perkara. Imam Nawawi yang fatwa menterjih pula pandangan.
Mari pada Imam Nawawi tu banyak dah khilaf. Mari Syekh Ibn Hajar Syekh Ramli, dia pula buat pula kecek. Akhir sekali hak siapa kita tu hak muktamad belaka dah. Hak khilaf banyak. Walau kitab-kitab jauh ada di kita tu. Baik Matla'in Badrain ke, Unwanul Falah ke, Sibiyang ke, apa-apa kitab fiqh siapa di kita di Nusantara ni, sehingga hak Syekh Daud Karang tu semua tu hak muktamad belaka dah. Kalau wak mari hak betul hak Syekh Ibn Hajar tulis tu, dah dihigak sahabuk baru kita. Tengok dalam Fathul Qari tu, kitab Fathul Qari. Bab air tu 21 hukum. Bab air tu 21 hukum. Nak bakar mana? Lalah hanggu saja. Balik saja. Dah mustamal ke mutlak? Tahu banyak sangat nak bakar mana? Baca boleh kitab tu. Orang baca surah boleh. Oh ya. Pandangan pertama sampai akhir sekali, dan pandangan terakhir yang ke-21 baca tu. Lepas tu senyap dengan gitu. 1 sampai 21 hak mana pendapat yang kuat? Kita yang nak kata pakar hak mana-mana kita tu siapa dia? Ulama tarjih ke ulama mana kita ni? Tak boleh. Ambil hak pandangan yang selesai dah. Habis cerita. Ni kelas suk bunjuk kan? Kelas suk bunjuk lagu tu. Nak masuk suk bubuh suk. Nak masuk suk tulang suk bunjuk tulang. Nak tom yam ambil beli pes tom yam. Dak payah nak buat giling dak payah dah. Dak kena dah. Serebuk tak kena dah. Beli hak siap dah. Nak buat kurma beli hak kurma. Nak buat kutuk beli hak kutuk. Cuah lah tu je. Ada apa satu. Kan? Kelas kita dah tu. Bukan kelas cak giling dak bukan kelas kita dah, bukan zaman kita dah giling. Kalau giling nak cari mana? Kepoh-kepoh nak cari mana? Nak bubuh lada kering banyak mana? Tak tahu. Nak bubuh buah pelaga banyak mana? Ketumbar banyak mana? Tahu tak? Orang dulu bilang suti-suti tau. Tak, bukan kau bilang suti-suti. Kita nak ambil mana buah suti-suti tu? Jitam manis buah putih. Tengok kuah air ikan weka, ikan sokceng. Okey, jitam putih banyak ni, jitam hitam banyak ni. Piye nak main lagu tu sini? Payah tak pergi kat pasar payang. Nak gula kambing berapa? Sekor. Berapa agak-agak? Ada 15 kilo. Dia pun timbang buku balik. Cuah ni. Tu kelas buat kita dah tu. Tapi angin tak mau bakar hak lagu tu. Nak giling juga. Kata mula pahit lah. Tak jadilah. Ceralah macam-macam. Ni kelas sek bunjuk. Jadi kena sudah diri teknik sek bunjuk. Apa sek bunjuk belakang ni. Gitu nampak dah. Tapi hak angin tu biarlah, hak angin tu biarlah. Orang lama tak kenal lah tu dia. Jitang putih, jitang hitam. Orang baru tak kenal. Apa benda jitang tahu? Kenal tak jitang? Kenal? Kenal tak jitang? Kenal lah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Dan kalam itu, sifat perkata itu, kalam itu, perkata itu satu jua. Satu je. Sifat perkata Allah tu satu je. Dan baginya, bagi kalam, berbagai namanya. Baca bagai ni, dia baca bagi tu. Berbagai namanya. Nama kalam tu dengan iktibar ta'alluqnya, ta'alluq kalam. Banyak nama lah. Sifat perkata di zat tu banyak sikit. Banyak mana hak ada di zat tu? Je, satu je. Tapi iktibar ta'alluq tu banyak. Maka jika ta'alluq dia ta'alluq kalam dengan menyuruh perbuat suatu, dinama akan dia, akan ta'alluq kalam amar. Nama amar. Apa dia amar? Suruh. Aqimus salah wa atuz zakah. Tu mana suruh? Ta'alluq kalam lah tu. Dan jika ta'alluq ia kalam dengan menegah daripada perbuat suatu,
dinama akan dia, akan ta'alluq kalam tu. Nahyun atau nahi tegah. La taqrabus salah, jangan kamu semayang. La taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. La taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu berdua dekati akan akan pokok ni. Itu tegah belakang tu, dia panggil nahi tu. Demikianlah, begitulah engkau kata pada tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap perkara yang dita'alluq akan dia, akan tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap perkara tadi. Kiyah lagi lah. Masa ni dia panggil soal. Ada gak soal dalam Quran tu. Ada soal lil inkari, ada soal lil takriri. Istifham, dia panggil istifham inkari pun ada, istifham li takriri pun ada. Banyaklah Quran tu. Kalau kita mengaji tafsir lah, tapi tafsir sungguh lah, tafsir pesen pondok sungguh. Siapa ayat ni dia cerita, oh ini istifham lil inkari ni, ini istifham li takriri. Bukan kata nak sungguh, nak menekan, nak melemah pun ada. Ada tafsir. Tapi belajar tafsir gitu lambat, makan masa. Sangat makan masa. Tapi puas hatilah. Mana kita tahu, oh gitu naknya. Puas hati sungguh lah. Tapi pada sebaris sejam kan, lelah kalah bila gitu. Main sebaris 40 minit satu ayat. Nak kena i'rab, lambat gitu. Tapi di pondok kita belajar gitu. Cuma mari ke dalam masyarakat ni tak boleh buat terik dah. Ada hari terik, ada hari kendor. Kalau terik, sudah. Main tu bi i'rab nahwu semua, jeng lagu tu. Apa benda cara dah tahu. Isi fa'il, isi maf'ul, masdar, mushtaq, isi mushtaq. Sudah. Baik. Kemudian bermula dalil. Cari dalil pula. Bermula dalil bersifat Allah dengan kalam. Bersifat Allah dengan kalam, apa dia? Iaitu dalil firman-Nya, firman Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa takliman. Artinya, arti firman Allah, telah berkata Allah. Tengok, ni baru terjemah. Telah berkata Allah. Kena ada telah lah. Kan isi madhi. Isi madhi, fi'il madhi. Telah berkata Allah, fi'il madhi. Telah berkata Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Itu maf'ul. Sebagai perkataan. Dia panggil apa dia? Akan sebagai itu maf'ul mutlaq li taukid. Tengok tu kata tu. Yang itu biar buah tu kat pening apa kita. Telah berkata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan sebagai perkataan. Apa akan sebagai perkataan? Yakni nak kabarnya berkata-kata sungguh. Tu dia panggil maf'ul mutlaq li taukid. Nak taukid, nak menguatkan bahawasanya sungguh Allah tu berkata-kata kepada Nabi Musa AS. Tak ada sebarang ragu-ragu dah. Kalau bahasa Arab bila buat mari taukid, tak ada ragu-ragu dah. Memang sahih, pasti Tuhan berkata-kata. Tu faedah li taukid. Faedah. Baik. Itu dalil Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Kemudian dalilnya apa dia? Kalau Allah berkata-kata dengan Nabi Musa, tentulah ada sifat perkata. Kalau tak ada sifat perkata, nak berkata mana dengan Nabi Musa? Bukan macam Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan zat dia, bukan dengan sifat. Tuhan cakap dengan zat. Sifat kalam tak ada. Tuhan berkata dengan Nabi Musa ni dengan zat dia. Sifat tak ada. Kufur kalau tu dah.
tapi fasik. Tidak kufur tapi fasik. Khilaflah ulama pada kufur di akhirat kelak tu, khilaf. Ada kata kufur juga di akhirat, Mu'tazilah. Islam indan nas, kufrun indallah. Itu Mu'tazilah. Dia kata Allah berkata-kata. Ya, dia sabit lah tu. Tapi berkata-kata Allah tidak dengan sifat kalam. Berkata-kata Allah dengan zat dia. Sifat tak ada. Itu fahaman Mu'tazilah. Kita tak. Allah berkata-kata dengan zat yang bersifat dengan sifat kalam, dengan sifat perkataan. Itu jalanan kita Ahlussunnah. Kalau kata berkata-kata dengan sifat kalam semata-mata tanpa zat, itu kufur. Itu kafir tu. Sebab mengenepikan akan zat Allah. Itu kufur. Baik. Tanbih, ini satu jagaan. Tiada harus, yakni haram. Tiada harus, yakni haram. Kita kata Quran ini makhluk. Haram tu. Hidup kata Quran tu makhluk. Ni legah nak cara ni. Dia ngaji tak bak kalam. Dia tanya Quran ni kodeng ke baharu, kodeng ke baharu. Tuan tu tak mengaji kalam nafsi, kalam nafsani, kalam lafzi. Hari Jumaat kita buat live kat TikTok kan. Ada orang tanya, kalau ada Quran tu kodeng ke baharu, dia masuk hari tu baru masuk. Lepas tu kadang tak jawab. Ada perlu jawab, ada tak perlu jawab. Dia hari tu akaun tu baru duk komen kata. Bukan dia ikut daripada awal perbahasan. Jadi kalau kita jawab pun dia tak faham juga. Sebab kalam tu ada part tu. Kalam nafsi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi. Orang yang mengaji dah apalah. Kalam lafzi kena apa dia? Kena kepada kena pada perkataan yang ada huruf suara tu. Tapi kalau tak mengaji, kita jawab hari tu keliru. Betul ada, bukan semua benda perlu jawab. Bukan semua benda dah. Jadi dia kata sini tiada haruh, yakni haram kita kata Quran ini makhluk. Mana? Quran ada dalam rumah kita tu. Haram kata makhluk. Ghayahnya, dan jika atau ghayah, dan jika ada ia Quran melengkapi atas beberapa huruf dan beberapa kaifiat kalam yang baharu sekalipun. Walaupun Quran tu ada huruf tak? Ada. Alif lam mim. Dan beberapa kaifiat. Apa kaifiat? Cara bentukan kalam yang baharu sekalipun. Mana kalam yang baharu? Ada suara, ada dahulu, ada kemudian ada i'rab. Ada berubah baris. Dalam Quran tu ada baris tak? Ada tak perubahan baris? Ada tak? Baris berubah ada tak dalam Quran? Quran tu ada baris tak? Jawab dulu, ada baris. Baris dalam Quran tu ada tak berubah? Berubah baris atas, bawah, depan, belakang ada tak? Ada. Tak ada kan? Ada baris berubah. Cuma kita baca tak berubah baris. Baris tu berubah. Qiraat berbeza kan? Bila qiraat berbeza, baris pun beza. Kisai pada baca lain, Nafi' baca lain. Dia ada riwayat-riwayat Quran tu. Kita riwayat lain. Kita baca betul. Baca hak mana hak tulis hak lagu tu kita. Qiraat lain tak, tulis lain, baca lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu hak kita. Mai qiraat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bunyi hak tu ku cerah tu Iman tolak 3. Selalu dah. Tadi baca qiraat. Ada. Apa wadduha wal laili idza saja, ada dia baca. Bukan wadduha. Wadduha tu baca Iman lah.
Ya. Alala dia baca alala pun alala dia baca. Ada qiraat tu. Tak ingat dah saya belajar tu. Tak ingat dak ngajar ni, dak ingat ah. Dak ngajar dak ingat selalu. Ya. Ingat belajar tu qiraat tu belajar. Belajar bab qiraat. Baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Mamu kata apa? Amun. Dah main lung mun baca. Punah ranah jahanam. Ada kiraat baca lagu tu. Tapi Ami semua tulis je dah baca amun lagu tu. Kalau kita tengok Facebook USIM, Universiti Sains Islam Malaysia tu, hari Jumaat tu imam dia akan umum. InsyaAllah saya akan mengimamkan Jumaat hari ini dengan bacaan riwayat imam. Jadi kita boleh dengar dia baca. Oh pelik baca gini. Ya Ghasya, baca ya Ghasya jadi ya Ghasya. Kalau pernah tak pernah, kalau kita baca betul kita tak kabul, fitnah dosa tu. Jadi kena kabul. Walaupun maya surga. Kita ngaji qiraat kena ayat. Malam ni saya akan baca qiraat Nafi' misalnya. Imam Nafi'. Jadi tak usah kata subhanallah lah weh. Mana tak yang mufarakah dia baca. Ada apalah. Berubah tak bagi? Berubah berubah. Ya. Kalau Syiah teruk lagi ubah. Syiah teruk lagi bagi atas bawah tu ubah teruk. Ikut sedak dia. Jangan main. Dalam hukum fiqh ni antara 4 mazhab tu dia ambil kira juga pandangan dalam riwayat bacaan. Sebab tu berubah nas yang sama tapi berbeza hukum kerana berbeza baris. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i sendiri dia tengok ayat ni baca apa dia? Aula mastumun nisa, aula mastumu. Dia baca bagi beza. La masa dengan makna sentuh. Imam Hanafi kata la masa makna jima'. Tengok ni. Aula mastumun nisa, ataupun menyentuh akan perempuan batal juga wudu. Mari mazhab Hanafi aula mastumun nisa ni atau jima' akan perempuan. Dia pakai makna jima' tu. Jadi mazhab Hanafi lagi dak jima' lagi tu dak batal sembahyang. Dak batal wudu. Sudah. Pas kita nak lakah pergi pakai mazhab dia selalu. Siapa kita nak pergi lakah tu? Kok mana murak dia kata la masa tu jadi jima'? Tengok. La masa lain. Mana? Yang menyentuh malmus, yang disentuh. Kita tak pernah bahas tu. Begitulah keluasan ilmu dia. Baik. Kamu cerita bab fiqh tu, nak cerita ni. Dan jika ada ia Quran melengkapi atas beberapa huruf dan beberapa kaifiat kalam yang baharu sekalipun. Sebab apa haram tu? Ilat kata tidak harus kita kata Quran tu makhluk kerana memberi waham, beri satu sangkaan akan baharu Quran nafsi. Takut heret baharu-baharu ni siapa ke Quran nafsi? Apa Quran nafsi? Kalam nafsi lah. Tu Quran nafsi. Quran ada dalam rumah tu Quran benda lafzi. Jadi takut semabur jadi keliru orang dengar ni. Kalau begitu kalam Tuhan ni baharu. Kalam mana? Dia tak mengaji. Kalam lafzi tak mengaji, kalam nafsi tak mengaji, duk heret kita kena. Kerana memberi waham akan baharu Quran nafsi. Apa dia Quran nafsi? Iaitu sifat kalam yang qadim, yang berdiri ia sifat kalam yang qadim dengan zat Allah Ta'ala. Tu takut tu. Takut duk keliru, duk heret tak kena. Akhir sekali siapa bunuh? Orang awam lah bunuh. Kecuali atas makam mengajar, tak apalah kita kata Quran tu baharu. Tu pun dalam majlis tu je kalau boleh faham pun.
ataupun orang yang ikuti pengajian secara langsung tu tak putus. Mana tak putus daripada awal tu duduk mengaji sampai akhir perbahasan, tak apa. Kalau bos sekadar ambil sekerat potong bos dalam TikTok, tak faham. Jadi sekerat jalan tak jadi. Jadi akhir sekali jatuh fitnah. Gitu deh. Baik. Syahdan telah terdahulu bahawasanya hukum akal itu terbahagi atas 3 bahagi. Tanda dulu situ. Itu masalah syahdan. Hukum akal pula. Hukum akal ke muta'alaq hukum akal. Kena beza hukum akal lain, benda jadi hukum lain. Ini kena cara panjang sikit ni deh. Tanda dulu situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah.